Kalau betul status kewarganegaraan 7 pemain warisan ini akhirnya ditarik balik, kesannya bukan setakat Harimau Malaya. Ia boleh jadi gempa bumi kepada seluruh struktur bola sepak Malaysia. Dan pasukan yang akan terkena tempias paling besar sudah tentu pasukan JDT. Sebab sekarang, ramai penyokong mula bertanya satu soalan yang sangat sensitif. Kalau beberapa pemain yang digunakan JDT sebenarnya tidak sah dari sudut status bola sepak atau kewarganegaraan, adakah kejuaraan liga mereka masih dianggap sah? Itulah persoalan yang sedang panas di media sosial sekarang. Sebab berdasarkan laporan semasa, beberapa pemain yang terpalit dalam kontroversi dokumen warisan memang mempunyai kaitan dengan JDT. Sama ada sebagai pemain kelab atau sebahagian daripada projek besar Harimau Malaya yang dikendalikan dalam ekosistem bola sepak Johor. Dan bila isu ini mula dikaitkan dengan kemungkinan penarikan balik kewarganegaraan, ramai mula membandingkan situasi ini dengan kes-kes antarabangsa sebelum ini di mana pasukan dihukum kerana menggunakan pemain tidak layak. Tetapi di sinilah ramai orang mula keliru. Satu benda yang perlu difahami ialah hukuman FIFA terhadap 7 pemain itu sebenarnya berkaitan kelayakan mewakili skuad kebangsaan Malaysia. Menteri Dalam Negeri sendiri menegaskan bahawa status kewarganegaraan dan kelayakan FIFA adalah dua perkara berbeza. Maksudnya, setakat hari ini, kerajaan Malaysia masih menganggap 7 pemain tersebut sebagai warga negara yang sah di sisi undang-undang negara. Yang dipertikaikan FIFA ialah dokumen berkaitan pertalian darah dan kelayakan sukan antarabangsa mereka. Tetapi masalahnya sekarang ialah tekanan daripada penyokong semakin besar, Ultras Malaya sendiri. Sudah mendesak supaya kerakyatan 7 pemain itu ditarik balik. Malah Perdana Menteri Anwar Ibrahim juga meminta FAM berbincang dan membawa isu tersebut kepada Kementerian Dalam Negeri mengikut proses biasa. Dan kalau satu hari nanti kerajaan benar-benar membatalkan status kewarganegaraan mereka, situasinya akan berubah sepenuhnya. Sebab ketika itu, isu ini bukan lagi tentang FIFA semata-mata. Ya, akan jadi isu domestik Liga Malaysia. Dan di sinilah JDT boleh berada dalam tekanan paling besar. Bayangkan senario ini. Katakan, 3 pemain yang pernah digunakan JDT dalam Liga Super akhirnya didapati tidak sah dari sudut kewarganegaraan. Maka penyokong rival pasti akan mula mendesak supaya semua keputusan perlawanan melibatkan pemain tersebut disiasat semula. Mereka akan mula bertanya, kalau pemain itu sebenarnya tak sah, kenapa JDT dibenarkan guna mereka? Adakah kemenangan mereka patut dibatalkan? Adakah kejuaraan liga itu diperoleh menggunakan pemain yang tidak layak? Dan benda ini sangat bahaya untuk imej liga. Sebab dalam sejarah bola sepak dunia, ada banyak kes pasukan kehilangan mata atau trofi kerana menggunakan pemain tidak layak. Walaupun kadang-kadang kes itu hanya melibatkan kesilapan teknikal kecil, hukuman tetap dikenakan kerana peraturan kelayakan pemain dianggap sangat serius. Tetapi untuk berlaku kepada JDT, ada satu benda penting yang perlu berlaku dahulu. Pihak berkuasa mesti membuktikan bahawa status pemain itu memang tidak sah ketika mereka bermain dalam liga domestik. Dan setakat hari ini, itu belum berlaku. Buat masa sekarang, tiada kenyataan rasmi daripada MFL, FAM atau Kerajaan Malaysia yang mengatakan kejuaraan Liga JDT tidak sah. Tiada pengumuman bahawa mata liga akan ditarik. Tiada keputusan rasmi yang membatalkan kejuaraan domestik mereka. Tetapi persepsi awam sekarang sudah mula berubah dan itu sebenarnya lebih bahaya. Sebab kalau dahulu, orang bercakap tentang dominasi JDT dari sudut fasiliti, duit dan kualiti pemain. Sekarang ramai mula mengaitkan dominasi itu dengan kontroversi pemain warisan. Betul atau tidak? Itu yang sedang berlaku di media sosial. Dan kalau isu ini terus membesar, tekanan terhadap JDT akan jadi luar biasa. Sebab bila sesebuah kelab terlalu dominan, orang memang tunggu masa untuk jatuhkan mereka. Tambahan pula, projek pemain warisan ini sering dikaitkan rapat dengan visi besar Tunku Ismail Idris dalam membangunkan bola sepak Malaysia. Jadi kalau kontroversi ini gagal dikawal, impaknya bukan sahaja kepada Harimau Malaya, tetapi boleh menggoncang keseluruhan empayar bola sepak yang dibina JDT selama lebih sedekat. Dan sekarang, seluruh rakyat Malaysia sedang menunggu satu keputusan paling penting. Adakah kerajaan benar-benar akan menarik balik status kewarganegaraan 7 pemain tersebut? Kalau itu berlaku, kesan domino selepas itu mungkin jauh lebih besar daripada apa yang orang sangka.